Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai alat bahan mengajar digital atau ABM digital dengan bertema huruf vokal. ABM ini direka khas untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun selaras dengan kehendak kurikulum standard prasekolah kebangsaan. ABM ini mempunyai beberapa objektif utama, iaitu membantu kanak-kanak mengenali huruf vokal A, E, I, O dan U dengan lebih mudah. Yang kedua, menggalak kanak-kanak belajar melalui pengalaman interaktif. Ketiga, meningkatkan minat, motivasi dan penguasaan awal literasi kanak-kanak seperti yang ditekankan dalam KSPK. Antara ciri-ciri yang terdapat dalam ABM digital ini ialah paparan visual bergambar yang berwarna-warni dan menarik perhatian. Yang kedua, animasi dan bunyi yang membantu kanak-kanak mendengar sebutan vokal yang jelas. Yang ketiga, reka bentuk mesra kanak-kanak mudah digunakan oleh guru dan murid. ABM digital ini dihasilkan dengan beberapa langkah. Yang pertama, saya memilih huruf vokal sebagai fokus pengajaran. Seterusnya, saya menyediakan gambar, animasi dan audio sebutan vokal. Kemudian, bahan tersebut digabungkan menggunakan perisian digital interaktif. ABM digital ini memberi banyak kelebihan, antaranya menarik minat murid untuk belajar huruf vokal dengan cara yang lebih menyeronokkan. Yang kedua, membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih sikat dan kreatif. Ketiga, memberi peluang kanak-kanak belajar secara sendiri dan berulang-ulang. Yang akhir sekali, dapat menyokong pembelajaran abad ke-21 dengan integrasi ICT dalam pendidikan awal kanak-kanak. Penggunaan ABM digital ini, saya mendapati murid lebih cepat belajar mengingati huruf vokal kerana ia disampaikan dalam bentuk visual, audio dan interaktif. Namun, untuk penambahbaikan pada masa yang akan datang, ABM ini boleh ditambah dengan permainan interaktif yang lebih pelbagai. Tahap kesukaran berperingkat supaya sesuai untuk semua murid. Ketiga, sokongan kepada lebih banyak peranti seperti telefon pintar dan tablet. Kesimpulannya, ABM digital bertemakan huruf vokal ini selaras dengan objektif KSPK, iaitu menyediakan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan, interaktif dan berkesan. Dengan adanya inovatif seperti ini, kanak-kanak bukan sahaja mengenali huruf vokal, malah dapat membina asas literasi yang kukuh untuk pembelajaran seterusnya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Mari mengenal huruf vokal. A. A untuk awan. A untuk awan. 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 A. A untuk ayam. A untuk ayam. 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 I. I untuk emak. I untuk emak. 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 I. I untuk enam. I untuk enam. 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 I untuk itik. I untuk itik. 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 I untuk ikan. I untuk ikan. 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 O untuk otot. O untuk otot. 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 O untuk otak. O untuk otak. Otak. Otak.
U. U untuk ular. U untuk ular. 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 U. U untuk ubat. U untuk ubat. 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 Sekian, terima kasih.